Selamat datang anak-anak murid Shifu yang lemah semua. Hari ini Shifu akan tunjukkan dekat korang apa yang Shifu telah achieve dalam perjalanan Shifu menjadi orang paling kuat dekat dalam game ini. Jangan sesekali skip video Shifu, sebab Shifu boleh tengok semua perbuatan korang. Mata 360 yang diberikan oleh developer. Okay, Doc. Let's go. Kau pergi mana, Hanat? Minta maaf lah, anjing Shifu ni ada problem sikit. Okay, let's go. Assalamualaikum bang, pinjam kejap. Gerak lu bang, Papa Roger ya bang ya. Shifu pernah melawan Shifu pernah melawan malapetaka paling besar dekat muka bumi ni. Bodoh, ya! Dagus, nose, kung fu. Sakit bang. Apa sakit bang? Ayah! Ini gaji. Ya, mampus goletan. Shifu juga telah belajar cara-cara nak terbang dalam game ini. Ayolah setan. Shifu menjadi orang yang paling dihormati dalam kalangan masyarakat. Aku cari rumah kau kejap. Wah, Zubing. Kau sabar, kau buat salah kejap lagi aku baling batu dek. Kau sabar. Pada masa yang sama, Shifu menjadi seorang doktor yang sangat baik. Abang ada sakit apa-apa tak bang? Mampu. Abang sakit. Abang, tolong. Ya. Wadah. Aku akan kembali suatu hari nanti. Tali tebanglah pula, alamak. Tadi tu Shifu bagi muka je bro. Sekarang dekat dalam update 1.3 Wewin Smith ni ada banyak konten baru dan juga aktiviti-aktiviti baru. Apa tengok bang? Kau buat apa setan? Mungkin korang tertanya Shifu buat apa dekat kawasan macam ni. Kena tinggal Muka perfect Anyway, dekat dalam update Wewin Smith kali ni, diorang akan release faction baru nama dia Liwan ataupun The Masked Troop. So, untuk pengetahuan korang, The Masked Troop ni dia adalah faction of idol. Dekat mana kau sabar kejap? Nampak akak ni. Shut up woman. I am officially a Masked Troop member. Aku rasa aku adalah orang paling sesuai nak join faction ni. And yang paling penting, sebagai seorang artis yang sangat berjaya, aku tak boleh mengadakan hubungan dengan siapa-siapa. No more love. No love. Aku boleh hidup tanpa percintaan. Faction ni memang dicipta khas untuk aku. Kejap. Sebelum ni tak ada benda spotlight dekat sini. Ni apa benda ni? Boleh buat karakter kau tiru perbuatan dan juga expression muka kau. So tekan dekat Smart Generation ni, upload video atau gambar. Lepas tu kau boleh pilih sama ada kau nak dia buat posing dia, ataupun emote dia, ataupun camera movement dia. Aku dah letak video aku baru record tadi, fresh from my TikTok. So kita tekan posing dengan emote, generate. Let's go. Dah siap. It's time. You make me overdrive. Overdrive. I'm getting overdrive. Generate. Bismillah. So ini adalah gambar yang aku guna. Lepas tu kita tekan play. Dalam update ni, alang-alang dah dekat dengan Chinese New Year, Wewin Smith akan adakan Spring Festival event dan juga akan memberikan reward-reward yang sangat banyak. Ada banyak aktiviti-aktiviti menarik yang menanti korang dekat dalam event ni. Aktiviti seperti main mahjong,
main sumo dengan kawan-kawan korang. Makan kau. Mampus kau. Sikit lagi mampus. Kau sabar kejap di bab. Dan pasang bunga api. Dan korang tahu, kutip baja pun boleh dapat reward, Mat. Banyak gila event reward yang korang boleh claim masa update ni. It really does. Jangan sesekali terlepas. Dengan login je pun korang boleh dapat 10 lingering melody dan juga special title. Setengah orang main game ni untuk chill macam aku, player paling chill dekat alam semesta. Tapi ada jenis yang macam korang yang suka adventure dan juga challenge kan? Yang ni memang khas untuk korang. Update 1.3 Where Winds Meet ni membawakan dua open world boss baru, Coffin Master dan juga Drunken Martial Artist. Aku level 30 pun boleh solo engkau lah. Teleport sini, jalan straight sampai. Spine. Mine. Yes. Ya. Bye. Have a great time. Abang. Bos tadi main hack, kita pergi bos ni pula. Rika. Lepas tu ada PVP multiplayer content. Dia adalah 3 versus 3 punya PVP. And korang kuat macam aku tak? Sebab aku rasa aku boleh solo semua orang tu. Korang akan ambil role apa kalau korang dapat 3 versus 3? Damage, tank atau healer? Sebab kalau korang dengan aku jadi team, korang kena ambil damage dan juga tank. Aku akan jadi healernya. Biar kau mampus tak dapat heal. Okay, next jom tengok ada apa dekat dalam ni. Yang ni menarik sikit. Akan ada mystic skill baru yang nama dia Contortion, yang boleh kecilkan badan korang. Yang best ni, kau boleh bergaduh dan juga explore menggunakan badan kecil kau tu. Kepada siapa-siapa yang berminat, Where Winds Meet akan adakan UGC Creation Event. Korang boleh cook kreativiti korang macam mana pun korang nak, dalam bentuk long video, short video, live stream ataupun gambar yang berkaitan dengan update 1.3, dan memenangi hadiah cash dan juga trofi Golden Goose. Korang just kena gunakan tag yang berkaitan dan juga submit korang punya hasil ikut arahan web dia. Walaupun korang tak join, korang pergi browse je page event tu untuk dapatkan Zia title percuma yang bernama Golden Quaker. Update 1.3 ni sangat menyeronokkan. Kalau korang tak pernah main Where Winds Meet before, Shifu rasa korang kena try main game ni. Game ni fully F2P. Macam mana Shifu tahu? Shifu dah try top up RM5 tadi. Tengok tak ada progression apa-apa. Memang dia orang jual kosmetik je. Aduh. Tak apalah. Angkat mas ni pusing-pusing. Game Where Winds Meet ni memang beginner friendly gila. Korang boleh akses kebanyakan konten game dia walaupun level korang rendah. Lemah. Korang boleh start main sekarang dan juga cepat jadi macam Shifu. Tapi janganlah cepat sangat, sebab kita ni pun kadang-kadang nak belagak sikit dekat orang. Game ni memang santai gila. Korang takkan sedar korang dah spend berapa jam dekat dalam game ni. Mari sini kita check berapa lama Shifu spendnya. Korang nak main solo boleh, nak main dengan kawan-kawan pun boleh. Game ni memang completely free to play and tak ada pay to win element langsung. Hanya kosmetik je diorang jual, and version ni lah paling murah hati punya version. Siap boleh bagi 40 full free untuk skin. Membuatkan inilah masa paling sesuai untuk player-player baru start main game ni. Serius best gila. Percaya cakap Shifu. Kalau Shifu punya playtime pun dah banyak macam ni, apatah lagi korang. Plus, kalau korang start login sekarang, korang boleh claim total 40 wish secara free melalui login, mail reward dekat dalam game dia, buat event dan juga aktiviti, dan compensation reward dia. Jangan terlepas peluang keemasan ni. Join Shifu Handsome korang ni. Tekan link dekat bawah untuk download Where Winds Meet sekarang dan jadi macam Shifu korang ni. Overdrive.